Hello guys, selamat datang. Hari ini kita berada di Adventure Desaru Waterpark. Sekarang ni kita merekodkan video ni menggunakan Insta360 X4. Kamera ni boleh masuk air dan boleh digunakan tanpa water case lah. Untuk water splash macam ni dia tak ada isu. Okay, untuk video kali ni ini merupakan kawasan Kid Ahoy di Adventure Desaru Waterpark. Memang direka untuk kanak-kanak, tapi saya platform dan gelongsornya ni cukup untuk menyebabkan bapak-bapak macam saya ni rasa muda semula dan nak enjoy dekat sini. Ya, dekat sana tu merupakan Hard Rock Cafe. Platform ni lebih kurang ada dalam 2 tingkat lah. Satu tingkat bawah dan satu lagi tingkat paling atas ni lah. So kalau kita bersama dengan anak-anak, boleh teman mereka naik ke atas ni untuk bersama-sama menggelosor menuruni platform ni. Weh, inilah Adventure Desaru Waterpark guys. Siap ada ombak lagi, siap ada apa tu tadi? Train kan, water splash ke apa semua. Wow, dia lengkap lah kalau korang nak bawa anak-anak kat sini. So abaikanlah saya yang dah masa kuyup ni. Ini memang dah jadi kanak-kanak dah. So bukan lagi bapak-bapak. Kegembiraan ini bukan kegembiraan yang dibuat-buat. Memang seronok bila kita gelosor kat bawah tu. Memang saya kata tak boleh tipu lah. Memang saya happy dan rasa macam kanak-kanak balik. Jadi untuk video ni dia seronok cara kita lah kan. So bawa anak-anak at the same time enjoy dengan dia, build kita punya relationship, bagi dia ada rasa kita punya kehadiran kan, menemani dia. Macam Hafiz ni dia suka pegang sebab takut licin tu, so better dia pegang lah. Dia suka. Kita kadang-kadang tak sempat nak ikut pace dia. Dia apa tu, dia dah turun dah gelonsor terus nak naik. Kita 2-3 kali naik, 2-3 kali turun, dah penat dah. Dia ni nak cuba yang paling tinggi tu. Tapi saya cakap tak boleh lagi, so kita main kat bawah ni. Sebab macam kita pula yang takut. Wait, just slow. Okey, ni awal-awal memang dia takut lah untuk gelosor dekat area yang tak ada cahaya, which is gelap kan. Takut trauma tempat-tempat yang sempit dan gelap tu. So saya okey je lah, ikut je lah cara dia nak turun ikut yang cerah ni. Tapi when next time kita orang pergi, sebenarnya dia okey je untuk gelosor dekat area situ. Tapi dia memang having fun lah dekat sini. Mana tak happy bapak-bapak kan tengok anak-anak dia happy main gelosor air ni. Tapi sebenarnya bapak dia paling happy ni kat sini ni. Awal-awal memang mami dia ya yang teman dia naik ke atas tu. So dah 2-3 kali naik turun. Mami dia dah penat, dia tukarlah. Senang giliran saya lah. Ni kali keberapa dah sebenarnya. Tengok macam tu lah. Dia tak sempat lagi, dia nak naik dah. Hai Hafiz. So kanak-kanak dekat sini insyaAllah selamat lah. Sebab dia pun tak dalam kat bawah tu. Tapi masih kita kena make sure kita perhatikan lah dia punya keberadaan dan dekat mana dia berada. Sebab kita pun risau. Tempat ni agak tinggi jugalah, lebih kurang 2 tingkat kan macam saya mention tadi. So better kita teman dia whenever dia nak naik ke turun ke. So jangan tinggal seseorang. Kalau dah umur mungkin 7 tahun ke atas tu, maybe boleh let go dia orang. And kita make sure dia dekat mana ke atas tu. Okay, now kita pergi yang paling atas sekali. Okay, tadi takut kan. Okay, kita cuba. Okay, for the first time ni memang saya pegang lah dia kan. Ui, tinggi guys.
Alamak, tinggallah kat situ. Dua-dua macam teruja dan tergamau. Ui, tinggi punya benda lah ni. Saya pula pasal ni berat badan. Sekarang pun sama je, badan berat lagi. Tengok dia nak naik lagi. So ini area yang lebih rendah sedikit. So kanak-kanak yang 6 tahun ke bawah sesuai lah dekat area ni untuk gelosor-gelosor. Tapi dia indah sangat. Tak nak lah. Dia nak agak pergi tempat yang tinggi tu kan. So kita follow je lah dia. Fire, fire. Bagi kawan-kawan yang menonton video ni, nak datang Desaru Adventure Waterpark ni memang best you nak spend time with your family and anak-anak. Cuma kawasan dia tak ada banyak tempat yang kita boleh duduk secara percuma lah. So nak sewakan gazebo dia apa semua tu memerlukan duit lah. So datang awal so that you can choose your place to put all your belongings, and after that make sure someone take care of it lah. Jangan biarkan begitu sahaja kan. So kat atas ni dia menarik juga sebab ada juga permainan-permainan. Yang sini ada water drop. Sejuk juga pagi kita main. Ni kita tinggalkan dia dengan mami. Saya nak cuba dekat area yang terowong tadi tu. Kan gelap dia macam mana, rasa feeling dia tu macam mana. Dia walaupun nampak pendek tapi sebenarnya agak panjang lah. Saya tak nak cerita lebih, jom kita saksikan. Pendek dan sekejap tapi dia macam macam mana nak cakap, susah jugalah kan. Tu tak tahu yang satu lagi warna hijau tu. Warna hijau tu lagi panjang sebenarnya, and lagi takut lah sebenarnya. Tapi dah try 2 kali, so okey je meaning dalam keadaan yang okey boleh try lagi macam tu lah. Ya dia. So, dah penat lah. Nak naik tangga. Baik, mana betul ke budak tu? Pakai atas dah. Mana dah pergi tu?
So sampai sini sajalah untuk video kali ni. Kita sejukkan badan sikit. Kita main water drop daripada atas tu kan. Jadi pakai topi, sokongan topi tu, dan kita maju. Alah, maju hujan lah kan. Sejukkan badan. So you guys, kalau datang ke Bandar Penawar, Desaru, boleh ke Adventure Desaru Waterpark. Ini video bukan ada promosi apa tak ada kan. Just experience yang kita orang datang ke sini dan enjoy the moment lah. So you can spend together with your family and of course give a good vibe to our side apa semua kan. Something like that lah. So guys, jumpa lagi dalam next video. Bye bye, enjoy.